Assalamualaikum. Ramai nak orang tanya pasal kambing. Kambing. Kita tunjuk orang kenapa lem kita sedap, kenapa best seller kita lem chop. Jom. Okey. Ni kita punya lem. Lem kita memang kita dah bagi dia perap, kita dah wrap dia, kita dah perap dia dekat dalam dekat sikit kita dah perap. Lem kita penuh. Tengok, kalau kau tengok sebelum dia apa dia dah macam ni. Penuh, melting lah, semua dah ada dah. Okey, lepas tu ni tunggu sekejap, kita start masalah kita punya ni. Okey. Api dah on kan? Okey. Lem, kita masak lem kat sini. Semua pun dah ada kat dalam ni. 2 keping ni. 2 keping, 3 keping lah. Lem kita. Punya sos ni jangan balik. Kita tekan dia, bagi dia masak sekali. Nah. Okey, Caca. Buat satu pinggan untuk lem, penyedia lem. Sementara dia kan plating tu, okey. Ini pun dah nak start masak. Lem kita tak boleh masak terlalu lama sangat sebabnya nanti dia punya juicy dia tu semua habislah, semua hilang. Jadi lem kita buat, biasanya kita buat lebih kurang tak well done lah, dia sebelum well done. Aku pun tak tahu nak sebut macam mana benda tu. Rare ke? Lebih kurang macam tu lah. Okay, lem kita pun dah nak siap. Dia tak perlu terlalu masak. Kalau dia terlalu masak sangat, dia jadi keras. Ni dia dah macam rare lah. Rare. Okay, dia dah masak. Baik, dia dah masak, kita masukkan dia dekat dalam ni. Dan kita hantar pergi dekat ruang plating. Jom. Chili flake, apa semua, okey, dah tersedia. Dah tahu kan kenapa kita buat macam ni, dah tahu, kita dah bagi tahu kan. Kita nak jaga dia punya kualiti lah. Okay, sekarang ni satu plate sudah siap. Kualiti rasa yang sangat-sangat sedap. Penyediaan kita memang cepat. Okey, macam lem apa semuanya, semua kita ready, semua kita masak panas. Okey? Itu saja. Dapat satu ini? Restoran Hatta di Bahau. Restoran Hatta di Bahau.